Waktu Nabi dihalau, mereka beratur di jalan keluar kampung. Semua penduduk kampung beratur dan mereka membaling batu dan kayu ke tubuh Nabi, sehingga kata para sahabat, darah mengalir daripada hujung kepala Nabi hingga hujung kaki Nabi SAW. Allah menghantar malaikat yang menjaga gunung. Lalu malaikat pun datang meminta izin. Ya Rasulullah, Allah bagi izin kalau kamu nak, aku hempapkan bukit bukau gunung ganang ini di atas penduduk Taif. Nabi kata jangan. Sesungguhnya aku berdoa supaya ada di kalangan anak cucu mereka, mereka sembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Sayang sungguh dengan umat. Beruntung saya, beruntung tuan-tuan, perempuan kita umat Nabi. Bila orang tak berani bercakap di mahsyar, malaikat diam 1000 bahasa. Binatang yang tak ada dosa tunduk sampai belaga muka di tanah. Rasul-rasul tak berani bercakap. Bila semua kita pergi ke Rasulullah, Nabi pun sujud dan berdoa. Bila Nabi bangun daripada sujud itu, dua perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Wahai Tuhan umat aku, wahai Tuhan umat aku. Nabi sangat menyayangi kita.